Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesak. Okey. Oh, dah. Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah geng. Okay, so welcome back to Shadow Anglers. Kita bertemu lagi di episod yang terbaru ini kali. Buat keputusan untuk main mengai di sebelah petang, membawa ke malam dan membawa ke sesi di sebelah siang. Okey. Ini noh. Bismillah. Terus ni. Okey. Clear. Ada jaket penting geng. Wajib. Siap. Okey, siap. Mantap. Akulah Shadow Angler. Akulah Shadow Angler. Aku Shadow Angler. Aku Shadow Angler, kasih punch cikgu, semua hutang belantara aku redah. Jatuh bangun aku rebah sampai demam kebah. Aku pernah dikejar hantu di kepala, hantu pun aku pernah pegang. Rezeki tak pernah salah. Alhamdulillah dah sampai dah geng. Ini berat je ya. Yang ni berat ah. Sini ah. Hari ni tak lah. Wah, hari ni tak lah. Ben, pasir Ben. InsyaAllah selamat. Syukur alhamdulillah geng, dah sampai dah di tapak kapal selam geng. Ni dia. Kalau abang perasan di belakang aku, inilah tapak jambatan, orang panggil. Nama sinonim dia tapak jambatan kapal selam geng. So alhamdulillah kami dah sampai kat sini. Kalau apa perasan di belakang sana memang ramai. So kami buat keputusan menapak di jabatan Pulau Pinang yang kedua di tapak kapal selam geng, dan bermalam membawa ke esok pagi geng. So kita tengoklah. Rezeki Allah tak pernah salah alamat geng. Andai kata jenazah bagi, tetap tak pernah salah alamat geng. Tetap ada geng. Lekat kau jelah mana pun confirm naik geng. Penat ah? Penat. Tapi apa kena untuk CB strike? Untuk CB strike? Sanggup main lah? Oh, sanggup main tu. Tak terkatur dia. Rezeki Allah tak nak selamat tu. Betul. Okay, kasih time now. Okay geng, jangan lupa geng, like, komen dan subscribe di channel Cikgu Gigi geng. Di sebelah sana geng, Cikgu Wan striker geng. Okay Cikgu Wan. Oh, siap rakam tu. Ready Cikgu. Sekarang ready Cari senang Okay, apa jangan lupa geng, jangan lupa bantu Cikgu Wan striker geng. Like, komen, subscribe di channel Cikgu Wan striker. Kasih pan sekali lagi. Pans. Mantap. Membawa di sana geng. Di antara ramai Cikgu Shidi kita lah, paling explain, paling padu. Okay, explain sikit. Hari ni kami di kapal selam. Okay. Tapi hari ni kami akan tidur dalam air, nampak tak? So kami tak perlukan kolam, hari ni kami akan lepas ikan dalam ni. Ya geng. Kau boleh tengok lah. Pertama kali kita lah. Pertama kali. So Pertama kali kita try geng. Kasih pans. Hello dah. Mantap. Apa jangan lupa geng, like, komen dan subscribe di channel Cikgu Edola kita. Okay, so tak perlu bermasa. Kita tengok menjadi tak menjadi, kita menduga di bawah jambatan Pulau Pinang di spot kapal selam geng. Spot kapal selam ni dia berada di tengah-tengah geng, kalau apa perasan. Kalau apa perasan lah, bagi mana yang dah cikgu aku yang dah sudah mengenali tapak kapal selam ni, alhamdulillah lah. Benar kata yang bagi yang sahabat-sahabat aku yang belum lagi mencuba di tapak jambatan kedua di tengah-tengah geng, di tiang yang paling tengah sekali, di tapak orang sinonim dengan nama ada beliau, kapal selam geng. Besi di sini agak lincin, dia kena berhati-hati lah. Kena sentiasa pakai life jacket geng. Bawah saya belakang atas aku ni, ni tiang paling tengah geng, tiang paling tengah. Hampa boleh pasang lah, hampa boleh nampak. Dan hampa boleh nampak di sana. Ada. Alhamdulillah. Ikan apa? Bandul kan ni? Ikan apa ni? Wih, kapu.
Weh, kapu. Mantap. Strike pertama geng. Ada. Strike pertama, tengok geng. Pertama geng. Alhamdulillah. Desen yang pertama. Baik. Mantap Ibu kita. Kasih punch. Pas. Mantap. Sabar kita seorang lagi. Tunjuk je. Okey, Terima kasih. baik, mantap. Siap, alhamdulillah. Selamat. Okay, thank you. Let's go. Time Time now. now. Bismillahirrahmanirrahim. Koyak yang pertama geng. Sebab sini dia ada 2 lapisan. Kita kena masuk tu, kita kena pasar sampai ke dasar. Sebab dia ada 2 lapisan. Tengok geng, tengok. Cikgu cili. Tu. Udang rimau geng. Ini kilo 40 ni. Ya. Dapat aku tak tahu kat 50 je kilo. Oh, sekilo kat 50 geng. Buat umpan lah geng. Pelaburan. Hak di bawah tu penting tu. Ni yang tak kisah. Hak di bawah tu penting tu, nak buat umpan tu. Ni kan misi aku berjaya. Berjaya lah. Oh, Berjaya. mantap cikgu. Jom. Jom, kita sambung, kita bawa ajar kita. Kita nak pasang lampu. Kami duduk tengah duduk pasang lampu geng. Tengok cikgu Zah. Memang psycho ni. Apollo lah tu. Ni memang banyak ikan tu ni. Anak dia mau nak GT. Nak GT. Mantap lah. Kasih pan lah cikgu. Mantap. Assalamualaikum. Aduh. Dia saya dah 2 ekor lah. Kita baru duduk pamut. Lambat. Main lambat geng. Dia tadi hampir miss call tadi kan. Hujung lah. Numbui anda puk saya sampai. Kasih pan dah sekali. Mantap. So untuk di sini geng, kita kena sentiasa waspada geng. Sebab dia lubang-lubang tu, kalau pasal lubang-lubang tu kalau sebelah malam ni payah sikit lah. Bukan payah lah, kita kena berhati-hati. Dijangka hujan akan berhenti dalam lebih kurang tengah malam geng. Tengah malam baru dia akan berhenti. Jadinya kita pasrah je lah geng. Kita pasrah sahaja. Kita buat macam mana? Waktu hujan sekarang ni on off geng. Bismillah. Okey. Teruk yang ni yang berhabisan. Alhamdulillah. Apa bayu? Masak ayak. Saya. Masak ayak. Hujan-hujan ni makan kena ayak. Mau tahu lah. Dia mengai-mengai juga. Perut perut kena jaga. Minta Oh, tahu jaga. lah. Pergi dulu. Kalau kita makan lagi ikan makan. Ya, betul. Itu kita makan dulu. Nak makan dulu. Ayak nak masak geng. Bismillahirrahmanirrahim. Masak lah. Masak dah ayak. Pergi. Okey. Ayak hujan masuk sikit ke halai tu. Halai lah. Itu dah masuk. Nak buat macam mana? Tak ada bumbung. Bismillah geng. Mas kepe geng, mana dapat bawah jambatan. Dia. Siap dah siap. Baik cikgu ni. Bismillah. Bismillah. Cikgu Wan, nah, Maggi. Bismillah. Bismillah. Okey geng. Wih, masak. Masak geng. Masak. Wih, tengah makan geng. Ha. Ada. Oh, ada. Ada. Wah. Oh, ya. Jangan masuk. Oi. Oh, pelan. Ya. Ya. Woi, merah. Woi, merah. Oh, alhamdulillah. Ya. MJ, yes. Alhamdulillah. Wah. MJ geng. Woi, bilik aku tak bawa.
Biar awak. Tangkap. Alhamdulillah geng. Wah. Oh, kasih pas. Siapa cakap duri ni? Pas. Tengok makan Maggi kan, tengok Maggi. Tengok ladung. Tu. Tengok ladung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengah makan geng. Dah ngopek kawan. Lana. Ni Kapasi. kapasi. Oh. Sangka ni seberang. Ui, mata ada buta tu. Mata buta geng. Bukan aku nak mohon. Okey, pasang balik. Jom. Bukan jom. Jom. Boleh mau yang kasi yo. Tengah makan Maggi geng. Tengah makan Maggi. Tengah makan Maggi geng. Ui. Ini root dia, owner dah geng. Owner dia. Pegang je. Edit tu owner. Ini dia. Atas. Wah, MJ. Yang pertama. Alhamdulillah. Tangan Cikgu Wan cukup mau root dia. Tadi naik MJ. Oh dah cumi dah ya. Kenduri. Biasalah kita duri je. Tengok geng. Cikgu sedih pula geng. Ikan apakah itu? 2 ekor sekali geng. Tangan cikgu. Ui, itu yang kita mau. Itu yang kita mau. Kami dah berbuah umpan tu pakai koyak tadi. Huh. Yes. Alhamdulillah. Come on. Yes. Dalam duk cakap geng. Apakah? Tak apa geng, tak apa. Kaki. Nasib baik ah. Nasib baik. Gang blue. Jos, Sobat Jos. Mantap. Sabar. Sabar. Woi, kasar. Kasar. Tolong. Sau. Woi, keluar. Sau. Sau. Ada. Dia masuk bawah. Masuk bawah. Oh, keluar. Atau ikan bawah. Oh, ada. Ada. Tolong. Allah, putih. Wah. Oh. Putih dia masuk bawah. Allahu Akbar. Aduh. Sayang geng, putih. Putih rambut. Allah, ketak tangan didik geng. Putih rambut. Aduh. Rosak lu. Ketak didik geng. Ketak oi. Tengah aku ketak. Besar. Tekan duduk tekan. Ikan lah. Ikan mati. Allah malam, tangan ketak ni. Hui. Bengkok you. Oh. Kau punya 60 itu macam buat ti pun tarik putus. Kena pakai hak tu, kena pakai hak ni. Haji gasak. Ketak geng. Apa rasanya juga? Hui. Tak naik. Tak naik ya, tak Tak. nampak ah. Memang dah nampak ah. Duduk tekan. Ikan tak nampak ah. Ikan tak nampak ah. Tapi memang Allah Akbar. Bengkok tu. Ambil yang dia punya dia. Nah. Aku letak atas bot ni. Allah Akbar, nak pambut lagi cikgu. Tak ada rezeki cikgu. Rezeki. Tak ada rezeki. Aduh, lari menyerit. Tak ada rezeki cikgu. Weh, kasar oh. Duk tengah sembang dengan cikgu Cici. Allahu Akbar. Tak ada rezeki cikgu ah. Sayang ah. Apa. Kita buat ni. Duk tengah dekat pambut ni, baru nak susul tu. Weh, kasar ah. Aduh, buat tidur tak lena lagi. Aduh, aku lah. Tapi dia tekam ni oh. Rezeki Allah tak pernah salah alamat. Andai kata dia nak bagi, tetap ada geng. So kita kena berusaha. Kita kena percaya pada rezeki geng. InsyaAllah
Selamat pagi, morning. Syukur alhamdulillah geng. So untuk sesi kami bermalam di spot kapal selam, alhamdulillah berjaya dengan jayanya geng. Untuk sesi sebelah malam lah. So untuk nak dikatakan rezeki di sebelah malam, syukur alhamdulillah geng. Memang ada mana-mana, memang dia ada bagi. So benda yang lepas jangan dikenang, benda yang mendatang kita percaya pada rezeki geng. InsyaAllah geng. Andai kata rezeki Allah tak pernah salah alamat geng. Andai kata Allah Subhanahu Wa Taala telah tulis pada kami untuk sesi yang kedua, InsyaAllah geng, jangan salah alamat. Okey. Guzah cakap apa? Sorry, saya tidur. Oh tidur tak apa. Kena hujan kepala. Tak apa cikgu, kami faham cikgu. Cikgu baru balik kerja terus mai. Start kereta terus pederat, pegang bok kai terus mai. Semalam memang tak sihat pun. Betul loh. Sorry lah. Tak apa cikgu. Semoga cepat sihat cikgu. Jangan layan lah. Betul, jangan layan. Wah, ada geng. Yes. Wih, cicaku. Jagu. Huh. Mantap. Oi, kasak ni. Kasak. Dia. Caku. Caku geng. Jagu geng. Fresh. Selok. Good size. Titanic geng. Titanic. Kasak. Sak. Mana sok. Sok ujung. Sabar Sak. Sok. Sabar Sak. Layan. Sabar. Okey, onak. Sabar Sak. Ju, tolong kawan ni. Tolong kau. Aduh, jangan. Kau. Wow. Layan. Kau Ju. Jaga Ju. Oh, padu. Tekan lagi. Dia tekan lagi. Oh, dia tekan lagi. Bagi nampak. Dah standby seorang ni. Jangan bagi dah kejam ah. Aduh. Ada. Jip bawah apa? Jip bawah tu pakai apa lu ah? Kan? Bawah jip atas polo. Kan yang tu kan? Jangan takut putih ya. Kasak ni. Ada. Wih, turun lah. Turun. Hati-hati lah. Bismillah. Sabar Ji. Hati-hati yo. Kerap tua. Kacau dia boleh keluar. Dah. Jangan dolok kat tadi, dolok kat bawah. Baik dia keluar. Nak pendek lagi kah? Pendek sikit ni. Nak batang dia saja ke apa? Betul, biar. Pasang tak apa. Pasang saja. Dah dolok kat ni ah. Dolok kat sini tu biar panjang tak apa. Tolong kat sini. Hati-hati. Jangan kat kalinya. Tadi takut Apollo tu dia ni. Jaga Ju. Jangan huluk sangat Ju. Cikgu jangan huluk sangat. Dia sangkut dekat batang. Kasak geng, memang kasak ah. Kami berusaha untuk bagi dia keluar geng. Dah dolok. Dia masuk bawah tu you know. Putih kan, tak boleh nak buat apa kan. Dia dah tarik, dia dah masuk. Lepas tu dah cuba pujuk pun Cikgu Wan turun bawah pun putih. Dia ada rezeki nak buat macam mana. Tapi memang kasak kan, memang aku boleh. Memang kasak kan. Tak tangan dah. Tak apa Cikgu Wan. Tak ada rezeki Cikgu Wan. Ha. Wah. Oi. Padu geng. Rosak je dulu. Dia makan dia kejam terus tu.
Kau duk kepek tu. Ya geng lesen. Punch. Lesen tu. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dah. Alhamdulillah. 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 Tolong. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kecil. Okey. Alhamdulillah. Yes. Tengah tidur kan? Wah. Alhamdulillah. Yes. Wah. Tengah duduk tidur lah cik. Jangan cukup mau. Alhamdulillah. Akhirnya geng. Petak. Kasih punch. Wah. Alhamdulillah GT. Tak sikit tadi. Kurang lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Rezeki geng. Kita ini champion. Wah, mantap. Dah dapat ikan kecil lah. Dia ini ikan mantap-mantap. Rezeki geng. Rezeki Allah Ta'ala selamat. Rezeki tidur. Alhamdulillah. Tu kata nama rezeki geng. Itu yang kata nama rezeki geng. Tengah duk rehat sampai waktu Cikgu Wan panggil geng. Ruk dah terjunam ke bawah lah. Alhamdulillah. Itu yang kata nama rezeki geng. Rezeki Allah Ta'ala selamat geng. Kita kena percaya pada rezeki geng. Seperti yang aku perkatakan kat hampa semua, InsyaAllah andai kata rezeki Allah tu tak pernah salah alamat geng. Bismillah. Minta dapat minta dapat. Alhamdulillah. CP ya. CP ya. MJ tak ada. Aduh. Ikan karang dah naik dah geng. Punch. Kapu karang. Itu mana karang kalau tu? Tengok 2 ekor lah ni. 2 ekor lah naik. Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah geng. So kami pertama kali buat keputusan untuk main di sini sebab sebelum ni dapat makluman daripada sahabat-sahabat kita, cikgu-cikgu kita cuba main kat sini untuk menduga nasib. Alhamdulillah geng. Rezeki Allah tak pernah salah alamat geng. Walaupun dia bagi, walaupun ada juga yang putus, ada juga yang lucut. So kita berserah pada rezeki yang itu sajalah yang Allah suratkan rezeki untuk kami semua. Alhamdulillah. Kami dah kemah-kemah barang semua dah. Tunggu teko pun dah sampai. So aku rasa setakat ini sajalah pertemuan kita. InsyaAllah geng, kita bertemu lagi di lain episod, di lain hari dan waktu yang sama dalam Shadow English. Okay. So aku sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.